Adik ni. Tengok ni, abang dah cakap kan 5 tambah 2 berapa adik? 3. 5 tambah 2, 3 apa dik? 5 tambah 2, 10 lah adik. Abang ajar adik elok-elok lah. Jangan pongah-pongah. Abang dah 10 kali soalan sama je. Cuba ayah jawab, 5 tambah 2 berapa? 12 dek. Tengok, ayah pun boleh. Adik kalau tak pandai matematik, susahlah nak berniaga dik. 5 tambah 2, 4 kan? Ayah, tengoklah ayah. Kenapa adik bodoh sangat? Ayah ajar adik ayah. Adik tak nak belajar dengan abang. Eloklah, pergilah belajar dengan ayah. Biar dua-dua tak pandai matematik. Ayah tengah baca buku ni ada sikit lagi dek. 5 tambah 2 berapa dik? 5 tambah 2 tu 8. Tengok ayah. Tak ikut macam abang langsung. Tak pandai langsung. 5 tambah 2 6. 5 tambah 2, 6 macam mana adik? Sebab itulah kalau ayah bagi duit kat dia banyak-banyak, tak ada cucur balik. Alah. Cucu kau. Bukan cucu.